Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saluran Bantuan MY dengan laporan terkini mengenai bayaran bantuan sara hidup untuk bulan November. Pembayaran bagi bantuan ini dimaklumkan akan dibuat sedikit lebih awal daripada jadual asal. Jika sebelum ini dijangka bermula pada tarikh 15 hari bulan, kini pembayaran rasmi disahkan bermula 14 November sehari lebih awal daripada perancangan asal. Langkah ini dibuat kerana tarikh 15 jatuh pada hari Sabtu, maka bayaran diawalkan ke hari Jumaat bagi memudahkan urusan penerima. Untuk makluman, pembayaran bantuan sara hidup ini melibatkan dua kumpulan utama penerima, iaitu nelayan dan veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Bagi kumpulan nelayan laut, bantuan sebanyak RM300 akan disalurkan bermula 14 November, manakala untuk nelayan darat, jumlah yang diterima ialah RM250. Sementara itu, veteran ATM yang berusia 60 tahun ke atas dan tidak berpencen akan menerima bantuan sebanyak RM500. Pembayaran untuk kumpulan ini dijangka berlangsung dari 14 hingga 19 November. Perlu diingat, tidak semua penerima bantuan akan menerima bayaran pada hari yang sama. Ada yang mungkin menerima sedikit lebih awal dan ada juga yang mungkin lewat 1 atau 2 hari bergantung kepada proses kemasukan dana oleh pihak bank masing-masing. Apa yang penting, penerima diminta bersabar dan sentiasa membuat semakan dari semasa ke semasa bagi memastikan status bayaran telah dikreditkan ke akaun. Program bantuan sara hidup ini dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kewangan kumpulan penerima khusus, terutama mereka yang terlibat dalam sektor perikanan serta veteran ATM yang tidak berpencen. Diharapkan bantuan ini dapat membantu menampung keperluan harian dan memberi sedikit kelegaan kepada semua penerima menjelang penghujung tahun ini. Sekian laporan untuk kali ini. Teruskan bersama Bantuan MY untuk sebarang maklumat dan pengumuman terkini mengenai bantuan kerajaan. Salam hormat dan terima kasih kerana menonton.